Malaysia akan menghantar seramai 50 anggota pasukan bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana HADR melalui Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA ke Myanmar pada Ahad 30 Mac bagi menyokong usaha bantuan kemanusiaan dan pengurusan bencana susulan gempa bumi yang melanda tengah Myanmar, utara Thailand dan sebahagian selatan China. Penghantaran itu merangkumi seorang komander kontingen dan 49 anggota penyelamat bagi menyokong operasi bantuan kemanusiaan dan bencana susulan gempa bumi berkenaan. Menurut Kementerian Luar, penghantaran bersepadu itu menggantikan rancangan awal untuk mengerahkan dua pasukan secara berperingkat berdasarkan kemaskini operasi terkini daripada NADMA. Dengan mengerahkan pasukan penuh dalam satu misi yang diselaraskan, Malaysia berhasrat untuk memaksimumkan impak dan keberkesanan bantuan serta memastikan sumber diagihkan segera ke kawasan keutamaan yang telah dikenal pasti. Sementara itu, dalam kenyataan yang dikongsikan NADMA di media sosialnya, NADMA berkata pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART MAS-01 dalam keadaan bersiap sedia untuk diatur gerak ke operasi mencari dan menyelamat di Myanmar. Pasukan berkenaan akan membawa peralatan khas penyelamatan untuk kegunaan operasi USAR atau Jentera Urban Search and Rescue. Seksyen Penyelarasan Operasi dan Seksyen Kewangan dan Perolehan di bawah NADMA telah melaksanakan kerja-kerja koordinasi bagi atur gerak pasukan SMART. Pasukan SMART telah menerima pengiktirafan Kumpulan Penasihat Mencari dan Menyelamat Antarabangsa atau INSERAC pada tahun 2016 yang membolehkan pasukan itu dihantar untuk menyertai misi bencana di luar negara.